1 juta cukup untuk bersara? Hampir semua orang yang bekerja makan gaji meletakkan angka ni sebagai target persaraan mereka. Tapi soalan yang lebih penting bukan tentang bagaimana nak capai 1 juta. Soalan yang lebih penting adalah berapa lama 1 juta tu boleh bertahan. Jom kita buat kiraan mudah. Kalau kita bersara pada umur 60 tahun dengan 1 juta ringgit dan wang tu perlu bertahan sehingga umur 80 tahun, itu bermakna kita ada lebih kurang RM4,000 sebulan untuk dibelanjakan selama 20 tahun. Soalan seterusnya, adakah RM4,000 sebulan tu mencukupi untuk gaya hidup yang kita bayangkan selepas bersara? Dengan mengambil kira kos perubatan yang semakin meningkat, inflasi yang terus berjalan dan keperluan harian yang tak berhenti. Itulah realiti yang ramai orang tak fikirkan dengan serius. Jadi bagaimana cara untuk capai angka tersebut? Jawapannya bukan melalui satu perusahaan besar. Ia datang daripada simpanan yang konsisten dalam jangka masa panjang. Contohnya, jika kita simpan sekitar RM500 sebulan dalam bentuk emas secara konsisten dan tak jualnya selama 30 tahun. Jumlah gram emas ni berpotensi menghampiri nilai RM1 juta. Bukan kerana kita beli pada harga murah, bukan kerana bertuah, tapi kerana kita konsisten. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Fokus sebenar bukan pada angka 1 juta tersebut, tapi pada disiplin kita untuk mulakan hari ini. Kerana kekayaan tak datang secara tiba-tiba, ia dibina sedikit demi sedikit. Kalau anda nak alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, rujuk pen video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.